Korang. Okay, hari ni Tia nak cerita pasal satu buah kedai ni korang. Kedai ni sebenarnya kedai favourite aku tau. And aku dah lama gila, setahun lebih kat 2 tahun jugalah aku tak pergi sebab kedai ni viral. Sebelum viral kedai ni tak ramai orang pun korang. Adalah siapa hamba Allah yang baik hati ni pergi viral kan. Lepas tu ramai. Sekali aku nak pergi penuh. Nak pergi 2 kali penuh. Last sekali aku sebenarnya aku selalu pergi. Sebab kan viral aku dah tak pergi weh. Setiap kali aku nak pergi penuh. Setiap kali aku tak suka orang ramai sangat kan. So disebabkan viral tu lah aku tak pergi. Hampir kat setahun ke 2 tahun jugalah aku tak pergi korang. Kedai ni kejap. Kedai mi udang galah dekat Tanjung Tualang. Aku sebenarnya mau balik camping ni. So sebelum aku sampai rumah tu aku macam teringin gila-gila sangat nak makan kedai tu. So aku sanggup tau dari Gopeng aku pergi ke Tanjung Tualang. Semata-mata nak makan mi tu. Sampai ya Allah tutup korang. Tapi korang ni tapi waktu aku nampak weh kedai tu tutup. Tapi aku macam nampak ada 2 orang perempuan yang tengah duduk dekat meja makan tu. So kami ni macam tutup ke buka ke? Laki aku dah nak masuk lah kat kedai dia. Okey, siapa yang pernah pergi dia tahulah. Kedai tu berada tepi-tepi jalan simpang selepas Tanjung Tualang. Aku tak tahu nak direction macam mana. Korang search lah. Kedai ni famous korang boleh ni aku akan tunjuk sekejap lagi direction dia. Okay, so ni kedai ni yang viral dulu. Mungkin siapa yang pernah makan tahulah. Aku suka mi rebus dia. Mi rebus yang laksa dia memang sedap korang. Okay, waktu sampai tu aku nampak weh kedai tu tutup. Laki aku pun nampak kedai tu tutup. So waktu laki aku nak kona masuk bahagian sana kedai dia, sebab kami di seberang kan, di seberang jalan sana. So kita orang tengok kereta tak ada, so kita orang nak parking macam nak pergi je lah kat kedai dia kan. Tapi waktu laki aku nak masuk ke jalan sana tu, kita orang nampak tutup. So kita orang pun, laki aku tak jadilah. Lepas tu laki aku straight je lah balik. Lepas tu aku pun terpandang macam tu tau kedai dia. Terpandang sebelah sisi macam ni. Aku nampak 2 orang perempuan yang duduk. So aku cakap buka lah. Lepas tu laki aku macam pelik kedai dia. Jarang tak ada orang. So kita orang ni, aku dengan laki aku, kita orang kan macam bisnes. So kita orang tahulah kalau kedai tak ada orang tu something wrong somewhere. Okay? Tapi aku nak cakap tengah aku cerita dekat korang ni masih lagi meremang. Aku bawa balik tadi pukul 4 aku pergi makan kat kedai dia. Pukul 3 pukul 4 macam tu lah. Lepas aku balik ni masih lagi rasa meremang ni. Aku rasa benda tu ikut aku. Dia tak puas hati ikut. Sebab apa? Sebab aku baca something kat kedai dia tadi. So aku patah balik. Okay, so bila aku patah balik kan, aku berhenti dekat depan, betul-betul kedai depan tu. Tepi tu adalah perempuan yang 2 orang yang aku nampak tu. Kita orang just buka tingkap saja. Okay, waktu tu aku dah rasa laki aku turun jadi tingkap tu. Aku macam rasa macam berangin pelik je ni. Berangin yang macam kau kedai tu macam ada santau ke ada something yang tak kena. Aku rasa macam tu. Lepas tu aku cakap kat laki aku, suruh tanya makcik tu. Makcik tu kata buka. So laki aku turun dulu. Waktu laki aku turun tu aku cakap kedai ni macam something ni. Sebab aku ada baby, so aku macam baca-baca dulu kat anak aku ni lah. Waktu sampai tu aku dengar laki aku tengah borak dengan makcik tu sambil-sambil nak order lah. Lepas tu aku dengar laki aku cakap jarang kedai ni tak ada orang, saya ingat akan tutup. Lepas tu makcik tu cakap apa tau? Awak nampak tutup ke? Awak nampak tutup? Aku macam dah tak sedar hati lah ni. So aku duduk lah macam biasa kan. Lengang korang, tak ada orang. Dulu kalau aku pergi kan, berebut-rebut sampai parking sebelah sana dah penuh tau. So waktu duduk tu, aku dah rasa aku tak boleh weh aku berlawan dengan benda-benda macam tu. Aku dah memang weh, aku macam laki aku ni. Tu laki aku cakap kita orang order dulu. Order. Lepas tu kita orang sembang tau. Macam kena buat tahu orang ni kan. Lepas tu aku cakap kalau tepi-tepi jalan ni sah santau, tak apa tu raya. 2 tu je. Lepas tu aku menyedapkan hati lah, tak nak lah fikir santau-santau. Kadang-kadang dari segi makanan pun ya jugalah. Macam kita tak konsisten dengan cara masakan kita, tiba-tiba tak sedap ke kan, mahal sangat ke. So aku pun cakap laki aku, kok kedai ni banyak lalat kot kan. Sebab dulu aku pergi lalat banyak, so mungkin orang boycott ke gitulah. So sebab tu lah dia tak nak kot kan. Kita tengok dulu masakan dia macam mana. So laki aku cakap mungkin tukar orang. So laki aku kata mungkin dah tukar orang kot kan. Lepas tu aku macam aku rasa makcik tu dah kan macam bela-bela dah lama weh. Aku tak pergi dah setahun ke 2 tahun macam tu, dah lama weh. So waktu aku pergi dulu lalat banyak. Mungkin orang dah tak nak makan kedai dia, banyak lalat ke kan, masak dah tak sedap ke, macam tu lah aku fikir macam tu. Lepas tu kita tunggu makanan. Okay, makcik tu sendiri weh search kita orang, serve kita orang. So sampai je laksa, makcik tu apa kata paling je belakang kan. Aku terus makan laksa tu. Aku nak lah, takut tak sedap ke sebab orang tak datang kan. Aku makan je, sedap lah weh kan. Lepas tu Nisah lah ni kan. Aku cakap Nisah ni kena buat tahu orang ni kan, kena santau. Aku pun
aku macam bukanlah nak tolong, aku tak erti, cuma aku baca lah ayat yang pernah ustaz tu bagi, sebab aku pun ada restoran. So aku baca sikit je korang, aku tak habis lagi ayat tu. Baru nak hembus. Baru nak macam tu. Ramai gila masuk korang. Tengah cerita ni orang meremang. Tu lelaki aku bayar. Perempuan tu aku tengok lain macam muka dia, tapi aku dah ada agak dah ni. Aku rasa macam serang sejuk duduk kat kaunter. So aku cakap aku nak pergi basuh berak anak dulu lah. Waktu tu laki aku dah bayar, laki aku cakap apa? Serius. Waktu kita masuk tadi, owner dia tengah kacau air kat kita orang tau. Nak buat air kat kita orang, tiba-tiba dia nampak ada sebelah dia perempuan rambut panjang tiba-tiba muncul tempat dia buat air tu korang. Allahu akbar ya Rabbi ya Karim. Setahu aku tu adalah kuntianak. Okay. Kuntianak ni dihantar untuk lingkupkan bisnes orang tu. Lepas tu pula untuk bagi owner tu sakit. Dia tak boleh pergi kerja, tak boleh masak. Lepas tu aku rasa owner ni kuat, alhamdulillah. Mungkin dia tak tinggal solat kan. Lepas pula kuntianak memang dia akan buat habis-habisan lah. Kalau orang yang hantar hantar kuntianak tu ke kedai tu. Biasanya kalau orang berniaga ni dia hantar hantu raya je korang, ataupun santau angin kan. Bila kena dekat owner ni, owner akan MATI lah. Kuntianak ni lebih kurang sama juga, tapi dia akan ganggu, dia akan ikut owner tu sampai owner tu sakit. And dia satu lagi, dia tak nak owner tu duduk niaga kat situ. Aku rasa kuntianak tu nak buat owner tu blah, nak buat owner tu takut tau. Sebenarnya laki aku nak pergi sana nak makan mi udang galah, tapi udang galahnya tak ada. Dia kata udang biasa adalah. Rupa-rupanya orang tak ada nak masuk kedai dia. Aku bukan nak promote korang, okay? Demi Allah aku cakap, aku bukan nak promote kedai aku pun, aku tak promote. Takkan nak promote kedai orang. Baik aku promote aku punya chili oil ni korang. Baik aku promote chili oil ni, baik korang beli chili oil aku ni. Korang belilah chili oil saya ni kan. Okay. Bukan aku, baik aku tu dia kata baik aku promote aku punya chili oil daripada nak promote kedai orang, betul tak? Tapi korang kesian korang, sebabkan tak ada orang datang, tak boleh nak beli udang galah tu korang. Faham tak? So korang yang baru balik daripada KL, balik kampung ni, pergilah support balik. And aku nak minta tolong sangat-sangat sesiapa yang ada kelebihan, tolonglah pergi berubat kedai dia. Makcik ni aku cakap lah, ada satu ustaz yang pulihkan kedai aku dulu. Kedai aku kena buat tahu orang juga korang. Tapi harga dia mahal lah ustaz tu, 200-300 juga. Lepas tu makcik tu kata, saya pun dah tak ada duit dah sekarang ni. Mungkin duit dia ada untuk urus bisnes dia lah kan. Staff dia orang pun tak ada korang. Allahu akbar. Sedih gila aku sebagai salah seorang peniaga jugalah. Siapa-siapa yang ada ilmu kan, nak tolong sedikit kedai akak ni kan, cik ni, tolonglah pergi berubat lah. Tapi janganlah korang bagi harga yang tinggi-tinggi. Dia memang tak ada duit. Bukan tak ada duit, aku nak cakap dia pun tengah struggle lah, senang cerita struggle. Korang tak ada orang. Kalau korang pergi, kalau tak ada orang, korang jangan pergi. Korang patah balik, korang baca doa ayat kursi dengan macam aku tadi, aku baca doa Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Aku tiup 3 kali, alhamdulillah nampak kedai tu. Alhamdulillah korang. Aku meremang, ya Allah subhanallah. Aku masih lagi meremang lepas makan kedai dia. Aku rasa benda tu ikut aku dah ni. Malam ni aku confirm kena. Allahu akbar. Okay. So siapa-siapa yang nak pergi kedai dia, yang ada ilmu lebih tu sikit kan, pergilah tiup-tiup sikit. Kesian lah cik tu. Sedap korang. Kalau dia lingkup, aku tak tahu nak pergi makan mana dah korang. Tu korang jangan lupa support Tik juga cili ni. Ni tak ada hantu raya, tak ada kuntianak korang. Tapi korang support lah Tik Sumpah ni korang, cerita tadi, cerita ni tak dibayar langsung. Andai kata sesiapa pergi nak tunjuk kat makcik tu video teh ni pun tak apa, tak kisah. Kecuali jangan saman saya pula. Saya cakap cerita untuk support each other lah, okay? Sebab mi makcik tu sedap makcik. Saya dah lama nak mengidam. Saya memang lama nak pergi sebab dulu viral, sebab setiap kali nak pergi penuh. Tapi sekarang makcik, sampai makcik tutup kipas tu, tak ada orang sangat tadi kan. Sampai saya datang baru makcik buka buka kipas untuk saya. Lepas tu harga makanan tadi 31 something lah kan. Sebab kan dia kata saya ni pembawa rezeki. Saya pergi tadi, tiba-tiba saya sampai penuh orang kedai dia. Alhamdulillah. Aku tak boleh cerita korang, meremang demi Allah. Kalau ustaz tengok cerita saya ni, tolonglah hembus keluar binatang ni. Saya tak nampak ni ustaz. Kalau saya nampak, pensan saya ustaz.